Assalamualaikum, hari ni aku akan buat vlog pergi KL, ronda-ronda KL. So, aku nak kena siap-siap dulu, mandi apa semua. Sekejap, rambut baru aku belah tengah. So, kita akan siap-siap semua dan kita akan terus gerak KL. Let's go. Let's go. Okay, aku dah siap. So, ni outfit aku untuk pergi KL. Call me if you sad. Aku pakai ni cincin, lepas tu dengan flagin. Kasut aku pakai Palermo. So, apa-apa pun, let's go. Okay, so aku akan pakai kasut ni untuk hari ni, Palermo warna merah. So, ya, kita try on. Okay, ni kasut dia. Okey lah, boleh kena ke lah. So ya, let's go. Okay, singgah R&R sekejap, kita makan-makan, lepas tu kita sambung gerak pergi KL. Let's go. Okay gang, so sekarang ni aku dah sampai KL. Ni hotel dia. Ni view dia. Tak tahu nampak ke tak, nanti aku akan tunjuk balik closure lagi dekat untuk bagi nampak view. Tapi view dia tak berapa lawa kan. So ni tandas dia. Set, nampak set. The next day. Okay, ni tandas dia. Ni lepas tu ni ada tandas, ni tempat mandi semua. Lepas tu sini ni katil 1, 2 sebab aku pergi dengan family aku. Tu ada TV, tempat cas semua. Lepas tu ni view dia. View dia, diam sikit pula. View dia macam ni lah. Tak ada apa pun sebenarnya. So maybe lepas ni aku akan pergi jalan-jalan KL. Kau tunggu je lah aku nak pergi mana. Ni tanda dia lawa agak. Damn. Okay, sekarang ni aku dengan adik aku tengah order Grab untuk pergi ke Cokit, tak silap aku tempat kafe. Kami nak pergi kafe, nak tak gambar So sekarang ni kami just tunggu Grab, lepas tu kita gerak terus. Okay, so kami dah duduk dalam Grab, on the way ke apa nama kafe tu, Fox apa benda tadi, adik aku lah. Aku ikut So apa-apa kita jumpa kat sana je lah. Okay, sekarang ni kami tengah on the way pergi ke kedai tu, sambil-sambil jalan-jalan dekat sini. Sini view memang lawa, memang estetik kan, nak tak gambar. Okay, dah sampai kafe tu, dan kafe tu nama dia Silver Fox Cafe. Kedai ni betul-betul sebelah ni apa? Sebelah kedai Neo. Dan aku juga ada beli kopi, iaitu ais latte. Mana ais latte? Ni ais latte aku. So aku dengan adik aku akan tak gambar lagi. Lepas tu maybe kita akan balik kot. Sekarang ni kita kat Cokit, kita ronda-ronda dulu. Lepas tu nak balik, malam nak mandi kolam. Let's go.
Aku pun tak tahu apa benda aku buat kan. Tapi kita go on lah. Kat kedai tadi pun aku lupa nak ni. Aku lupa nak record. So aku record depan luar. So kita jalan. Duit masuk. Orang kalau ikut bandar. Kita brisk walk malam-malam ni. Relax-relax lah. Jepun kan orang semua jalan kan. Kita macam duduk Jepun lah. Ada KL apa. Aku dah tak tahu nak cakap apa sih. Dia tu menara apa? 100 kan. Deka. 109. Ha. Betul kan 109? Mana aku tahu kan. Ni kami berjalan untuk pergi hotel. Kimak aduh. Ya begitu lagi mahal nampak tak ada duit. Lepas ni lagi. Mesti tak salah. Oh, kalau ada lampak. Tu Menara Merdeka, shooting Thunderbolt. So kita akan teruskan perjalanan sampai ke hotel. Let's go baby, let's go. Oh, sementara kami on the way nak pergi hotel tu, kami singgah pasar seni jap saja, jalan-jalan pasar seni pula. Dan aku ada tangkap sebatang dua gambar. Sebatang. Ada tangkap gambar sikit lah kat sini. Lepas tu aku dengan adik aku beli tenders. Lepas tu kami jalan-jalan je lah dekat pasar seni. Tak buat apa pun. Lepas tu kita balik terus gerak lah. Tak duduk lama kat sini. Kami dah settle berjalan, dah sampai hotel. Sekarang ni nak masuk, tukar baju, lepas tu kita nak pergi mandi. So, apa-apa pun, jumpa kat bilik, siap-siap baju. Dan kita akan mandi kolam. Lepas tu aku akan end video ni. Esok kita akan pergi Petroscience. Kita akan buat video kat Petroscience. Ni cameraman aku. Ni cameraman aku untuk esok. Okay, kalau video take tak lawa salah dia. So ya, kita siap-siap dulu. Ni kami beli dekat pasar seni tadi. Sebab jalan singgah pasar seni RM16. Buat tak tahu berbaloi ke tak boleh. Jom kita review. Janganlah. Let's go geng, kita makan dulu. Okay, kita dah beli tadi. Ni nampak kan? Nampak? So kita akan cuba untuk makan. Kita akan try. Tak tahu lah sedap ke tak. Aku beli yang extra spicy punya. Apa nama dia? Ada nama dia. Tak tahu memang sedap ke sebab aku lapar. Okay, kita akan try dengan sos dia ni. Kita try. Baru nak. Sos dia macam masam-masam manis kan. Lepas tu ada pedas. Kita try dengan sos ni pula.
Aku tak suka sos ni. Sos ni sedap. So, aku akan makan ni bagi habis. Tukar baju. Lepas tu kita pergi mandi kolam. Lepas tu kita jumpa next video. Okay, aku dah siap baju semua seluar. Kita nak pergi mandi kolam. Lepas tu kita akan sambung besok untuk kita punya vlog dekat Petrosign vlog. Bye. Okay, aku dah sampai kolam. So kita akan mandi sat. Lepas tu kita end video lah.